Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung kembali perbincangan kita tentang bagaimana kita ingin membantu meningkatkan interaksi kita dengan Al-Quran. Jika di dalam siri sebelum ini kita telah bincangkan sebenarnya di luar sana ataupun masyarakat umat Islam secara umumnya mempunyai beberapa tingkatan mereka membina hubungan Al-Quran. Yang telah pun kita bincangkan sebelum ini adalah tingkatan yang pertama, tingkatan yang paling minimum yang dilakukan oleh sebahagian daripada kita, iaitu membina hubungan Al-Quran secara fizikal. Jadi tingkatan yang kedua yang mungkin sedang diamalkan oleh sebahagian daripada kita juga ialah iaitu kita membina hubungan Al-Quran secara pendengaran, yang mana kita tidak membaca Al-Quran, kita mungkin tidak berkesempatan untuk membaca Al-Quran, ataupun ada sebahagian kita yang sebenarnya tidak pernah belajar membaca Al-Quran. So kita hanya mampu untuk mendengarkan Al-Quran. Ia satu ibadah sebenarnya, mendengar bacaan Al-Quran, dan itu satu tingkatan lah, satu bentuk hubungan yang dibina oleh seorang Muslim dengan Al-Quran. Actually mendengar Al-Quran satu aktiviti yang paling mudah kan, kerana ada aktiviti ataupun hubungan lain yang boleh kita bina dengan Al-Quran, tetapi mendengar Al-Quran satu aktiviti yang paling mudah yang boleh kita buat dengan Al-Quran, kerana tidak memerlukan tenaga yang banyak. Kita hanya perlu memasang earphone ataupun headset dan kita memainkan bacaan Al-Quran yang dibaca oleh qari, sama ada melalui MP3 ataupun video-video yang berada di atas talian. Jadi sebenarnya mendengar Al-Quran satu bentuk ibadah seperti yang mana saya sebutkan sebentar tadi, kerana memang ada riwayat hadis yang telah pun diwariskan kepada kita daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di satu hari dan satu peristiwa, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah pun bersabda kepada seorang sahabat, iaitu Abdullah bin Mas'ud ataupun Ibnu Mas'ud. Nabi katakan kepada Ibnu Mas'ud, "Iqra' alayya al-Quran." Wahai Ibnu Mas'ud, bacakan kepada aku Al-Quran. Kemudian apabila Ibnu Mas'ud mendengar request ini daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ibnu Mas'ud bertanya kepada Nabi, "Aqra' alayka wa alayka anzal?" Adakah aku perlu membaca Al-Quran pada engkau wahai Rasulullah, sedangkan Al-Quran itu diturunkan kepada engkau? Jadi Ibnu Mas'ud dia terkejut dengan permintaan Nabi ini. Bagi dia tidak patut dia membacakan Al-Quran kepada Nabi, kerana Nabi lah individu yang menerima Al-Quran. Kemudian apakah jawapan Nabi kepada Ibnu Mas'ud? Kata Nabi SAW kepada Ibnu Mas'ud, "Inni uhibbu an asma'ahu min ghairi." Sesungguhnya aku ni suka mendengar bacaan Al-Quran daripada selain aku. So ini menunjukkan aktiviti mendengar Al-Quran satu bentuk ibadah, satu bentuk hubungan yang boleh kita bina dengan Al-Quran. Dan dia telah pun ditunjukkan oleh perintah Allah Subhanahu Wa Taala ataupun perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam satu ayat Quran, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wa iza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun." Apabila dibacakan Al-Quran kepada kamu, fastami'u lah, maka dengarkanlah, wa ansitu, dan diamlah, la'allakum turhamun, maka engkau akan mendapat rahmat daripada mendengar Al-Quran. Maknanya mendengar Al-Quran juga merupakan satu bentuk ibadah yang dituntut dalam Islam. Tetapi hubungan mendengar Al-Quran ini tidaklah it's not the ultimate hubungan kita dengan Al-Quran. Terutamanya mungkin apabila kita bukan orang yang berbahasa Arab, kita mendengar Al-Quran, kita akan mendapat ketenangan, keberkatan, pahala, ibadah. Tetapi sekali lagi dalam perbincangan kita untuk membantu interaksi kita dengan Al-Quran, kita mahu pergi lebih jauh daripada sekadar mempunyai hubungan fizikal, sekadar mendengar Al-Quran. Kita mahu pergi ke tingkatan yang berikutnya, sehinggalah Al-Quran itu mampu mengubah kita secara umumnya. Jadi apakah sebenarnya tujuan Al-Quran diturunkan, ataupun apakah actually bentuk-bentuk hubungan yang lain yang ada dalam kalangan orang-orang yang membina hubungan Al-Quran? Kita nantikan di dalam video yang seterusnya.